Jangan hanya sekadar berkata, tak apalah, orang lain boleh buat kot. Saudara-saudariku, kalau semua orang bersifat dan berfikiran seperti itu, siapa yang akan menolong mereka? Sedangkan realiti yang berlaku di bumi Palestin, Yaman, Syria dan tidak terlepas di negara kita Malaysia, masih ramai yang dalam keadaan kelaparan. Dan yang mengejutkan, jumlah ini semakin hari semakin meningkat. Mana tidaknya 610,000 anak-anak di Yaman menghadapi malnutrisi akut, kurus kering tinggal tulang sahaja. Ini kanak-kanak. Begitu juga dengan 8,000 kanak-kanak di Palestin yang sedang bertarung nyawa kerana tidak ada makanan. Dan yang lagi dahsyat, 6,2 juta kanak-kanak di bumi Syria tidak ada makanan untuk hari esok. Kita boleh buat perubahan kerana setiap pilihan ada di tangan. Jom sertai kami melalui Al-Khair Food Program. Dengan cara ini kita menyalurkan sumbangan buat anak-anak ini untuk sekurang-kurangnya merasai kenyang. Jangan tunggu esok, kerana mungkin bagi mereka esok sudah terlambat. Layari www.alkhair.my atau klik link di bawah sekarang.